Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Okey. Hari ni kami nak buat suspension full body suspension, satu kereta punya suspension. Kereta ni baru kita siap restore engine bay apa semua. Kami sekarang bermula kerja part 2. Part 2 maknanya kita buat suspension lah, engine semua dah siap. Jom kita tengok barang-barang dia. Okey. Engine dah siap. Ini dia punya barang Satu kereta punya barang. Kereta wajah dia punya suspension. Example 4 biji dah leaking pasal kereta ni dah lama parking kan. 4 biji dah leaking. Lepas tu dia punya lubang arm. Lubang arm anda boleh nampak lah. Ni namanya orang panggil biasa tulang anjing lah. Tengok bus-bus dia semua dah pecah. Tengok macam mana dengan lubang arm. Lubang arm ni pun lokal punya. Sebelum ni dia macam ada pernah tukar. Sangat ringan lu tengok. So lepas tu disc brake pad semua dah habis. Ini semua dia punya brake pad Lepas tu disc pun dah nipis. Ini wheel bearing. Wheel bearing. Yang ni wheel bearing Wheel bearing memang dah bunyi lah. Memang mau buat sangat bising bila kita tengok. Ni. Lepas tu disc belakang. Lower arm depan. Lepas tu yang ini penting lah. Biasa selalu kami nak buka antak ke pergi missionary. Yang ni peha bush Peha bush. Bus besar ni kalau kita nak hantar pergi pump. Lepas tu belakang punya wheel bearing sama. Sama juga, semua ada bunyi. So jadi kita semua buat balik lah. Black. Okey. Sarapan sudah? Masa lemak pula. Yang ni bahagian belakang semua kita sudah buka. Tadi masa kita buka peha skru tu memang jam lah. Memang penat nak buka tu. Kereta ni owner nak pakai adjustable Adjustable kami dah order. Nak pakai ILO soft hard. Nak pakai ILO soft hard, tunggu barang. Okey, ni barang-barang lama dia. Kami dah buka. Memang padu lah guys. Tapi guys, saya cuma nak cakap satu lah. Anda nak rasa full suspension, memang cukup sedap. Kalau saya punya hasil tangan, saya buat kepuas hati punya. Tapi kalau bajet kurang, jangan harap buat sampai ini semua. Sebab harga ni memang keras. Barang-barang kedai oren dengan kami punya barang tak sama. Kualiti tak sama, waranti tak sama. Okey, banyak kerja guys. Tengok. Orang Kedah ni hantar kereta belum siap lagi. Sana lagi mau overhaul, enjin sudah keluar. Kat luar lagi ada 2 biji. Nampak? Black banyak suluh sekarang kerja. Okey. Barang-barang suspension semua sudah sampai First kita tengok bus besar. Bus besar kita sudah pakai full rubber guys. Besi-besi Dia punya wheel bearing NTN Jepun. Ada 2 biji. Lepas tu depan punya wheel bearing NTN juga. Kita sudah pump bush. Lepas tu dah taruh oil seal. Baru guys tengok. Lepas tu full suspension jenama AMB Kita sudah lama pakai barang ni. Kita waranti 1 tahun. Bukan kata dalam dunia ni paling bagus ini barang. Tapi ini barang pun bagus juga. Sekarang AMB dia sudah upgrade dia punya bus apa semua. Dia punya getah. Saya sendiri punya kereta pun saya 7 tahun saya pakai. Walaupun daily use. 7 tahun saya pakai tak ada masalah. Tapi anda kena pasti dulu barang ni you beli dengan mana. Baru you boleh dapat itu waranti. Okey, lepas tu example mounting. Besi-besi 2 biji. Stabilizer link. Panjang pendek semua sudah ada. Ini dia punya brake caliber depan kita nak servis balik. Dia punya kit caliber kita pakai Jepun bukan pakai biasa-biasa cak ayam tadi. Anda boleh nampak Jepun. Lepas tu adjustable. Ini adjustable high low soft hard Anda boleh nampak ni dia punya barang adjuster ni atas punya. Waranti 1 tahun Adjustable ni boleh servis. So jadi kita ni kita nak pasang full suspension lah. Okay, anda nak tahu dia punya costing, nak tahu nak cost berapa, kami WhatsApp kami lah. Kita boleh bincang. Jalan TikTok jangan tanya harga social media ni kita tak sebut harga lah. Malas nanti macam-macam komen. Minat WhatsApp tanya je, tak ada salah. Okey, tak payah bazir masa kita pasang sekarang. Okey, yang ni chamber screw Chamber screw pun kita tukar sekali kita tengok. Brand bagus punya brand ni. Dia punya chamber screw memang solid. Kalau kita tukar suspension, halang-halang kita tukar lah sekali. Dia punya chamber screw. Sebab benda ni tak mahal sangat. Nanti kita pergi nak elemen, baru dia kata chamber screw rosak lah, apalah. Nak tambah duit lah, pening. So halang-halang kita tak mau susah lah. Satu kali kita buat. Disc rotor depan semua kita pakai performance punya. Brake pad depan belakang satu set. Okey, disc depan dia punya quality Thailand Thailand sebab kita pakai metal ni memang solid. Yang belakang punya
kita pakai Mitsubishi Japan. Memang dia punya performance cukup sedap lah. You tak payah nak pergi Brembo ke apa ke, tak payah. You pakai you punya Sober, you pakai brake di sini dengan brake pad biasa-biasa sudah cukup. LPP memang cukup respon. Kalau betul-betul ada bajet lagi, kalau boleh upgrade you punya Sober brake. Ni Sober pump kasih upgrade double layer. Evo ke Mitsubishi ke, you kasih upgrade. Pakai di sini, pakai brake pad macam ni, upgrade you punya Sober sudah cukup sedap. Tak percaya, try. Okey. Bahagian depan adjustable dah pasang, suspension, lever arm, disc rotor, tengok stabilizer link semua baru. Memang solid. Yang ni bahagian belakang guys. Tengok. Ni adjustable lah. Tengok. Semua dah lengkap lah. Loam yang tulang anjing apa semua dah komplit. Siap. Okey. Ni belakang lah. Tengok. Semua dah lengkap dah. Chamber screw semua kita ganti. So tak ada barang mau tukar lagi lah semua. Lengkap. Okey. Lepas siap ni, kereta ni nak hantar pergi nak buat tingkap 4 tingkap dia punya window semua mau buat. Lepas tu dia punya getah. Luar dalam semua kita getah semua kena tukar. Sebab kita dah lama sangat sadai. Macam ni lah. Tengok. Yang ni power window punya lah. 4 biji ada. 4 pintu semua kena buat. Getah original lah. Original Proton. Memang susah cari. Tapi dapat juga. Original Proton. Semua pun Proton. Complete set kita dah ada. Lepas tu handle. Door handle lah. Door handle semua kena tukar. Ni. Tak boleh buka. Lepas tu getah-getah semua tengok. Tikus sudah makan. Memang buat betul-betul buat. Suspension sudah buat. Engine sudah buat. Interior. Power window dengan getah-getah semua kita buat. Sekali bonnet getah pun kita tukar. Bonnet getah. Last owner ambil kereta tinggal nak buat kerja. Nak bagi pipe gising. Pipe gising sampai JPJ kena saman. Lepas tu cat luar dalam. Body. Tinggal ini kerja saja. Rim semua sudah ada. Woi. Apa barang? Bising sangat. Jangan buka 10 skru pasang 2 saja. Jangan bos tak nampak tau. Customer komplain nanti potong gaji 1,000. Customer MMC Garage cuma saya nak bagi tahu lah. Ini Black Adam selalu saya punya barang-barang spana semua dia selalu tinggal dalam kereta customer ni. Bila saya nak buat kerja saya cari barang tak jumpa. Contoh selalu box macam ni. Hari ni saya baru pergi beli. Box 19 ni 1 biji saja. Yang kualiti baik punya lah. Dia nama brand apa ni? Inilah. 1 biji saja RM29. Yang box yang ada stiker hijau ni semua hari ni saya baru beli. Tak tahu berapa lama lagi. Sebab box spana ni selalu mahal. Tapi Black Adam suka je letak dekat engine bay lah, letak dalam kerusi. Macam tu je. Macam mana guys? Tolak gaji je. MC Garage ni, bengkel ni, stand saja sudah ada dekat 7-8 set saya sudah ada. Tapi yang stand merah ni hari ni tinggal 1 je. 2 hari lepas dia habis kerja, tinggal dekat luar. Tinggal je dekat luar. Tak jumpa lagi sampai sekarang. Esok saya datang tanya dekat Black, dia kata apa tau? Selamba je cakap. Tak tahulah saya sudah cari satu bengkel tak ada jumpa. Macam ni gun letak dekat luar habis lah. Ada jumpa? Tak jumpa lagi. Potong gaji? Aduh, sakit otak lah guys. Kerja, handphone. Mewah betul lah. Bos belanja. Betul tak? You beli ke bos belanja? Bos belanja. Tengok. Betul lah? Black tak serupa dulu guys. Sekarang power sudah banyak. Tengok, sudah baring. Oi. Ada. Macam ni lah. Hari-hari suka baring bawah kereta macam ni. Okay guys. Kereta full suspension dah siap lah. Sudah malam lah guys. Okay. Power window. 1, 2. Lepas tu handle. Pintu-pintu getak semua sudah tukar. Semua. Inner dengan pintu punya dah tukar. Tengok. Baru best. Baru sedap lah getah. Semua dah siap. Suspension, element. Semua dah siap. Pintu betul-betul sedap guys. Tengok. Tutup sikit saja. Macam ni. Bunyi ni lah perlu ada kan. Handle semua kita sudah tukar. Tengok. Memang sedap. Baru mantap. Wiper link dalam punya wiper link sudah tukar. Wiper. Tengok. Silikon punya wiper semua sudah tukar. So kita tinggal nak tukar bateri saja. Owner minta NS70. So guys, jika sudi tolong share video ni. Sekian, terima kasih. Bye MMC Garage.